Assalamualaikum dan selamat sejahtera pada rakan-rakan dan sahabat-sahabat Mak Tok. Aktiviti Mak Tok pada petang ini ialah cadangnya kawan-kawan Mak Tok nak buat kemboja akar panjang. Cara Mak Tok lah kawan-kawan ya. Tengok Mak Tok buat lubang. Mak Tok tebuk keliling. Tengok. Bawah pun Mak Tok tebuk. Supaya dia tak lembab sangat kawan-kawan. Untuk bubuh ikan padi. Ikan padi bakar. Kosong punya. Banyak Mak Tok bubuh kawan-kawan. Hampir penuh. Tengok kawan-kawan. Lepas tu dia cabut. Tengok macam mana. Panjang ke tak Mak Tok pun tak tahu. Kita tengok ke bawah ni. Oh, baik tak ada akar keluar lagi kawan-kawan. Tidak kena potong pula. Pelan-pelan tarik kawan-kawan. Takut akar dia putus. Tu dia kawan-kawan. Tu dia. Panjang. Mak Tok nak bagi dia panjang lagi kawan-kawan. Ni lagi satu kawan-kawan Mak Tok buat. Tengok. Mak Tok potong bahagian bawah tu kawan-kawan. Dan Mak Tok tebuk lubang keliling. Mak Tok nak pergi panjang, nak pergi cantik lah kawan-kawan. Tapi masa ni Mak Tok tak mau tunjuk lagi dia punya ubi dia. Mak Tok nak tenggelamkan lagi, nak bagi dia lagi panjang. Bila dah panjang nanti, mungkin setahun ke 2 tahun lagi, baru Mak Tok keluarkan tunjuk dia punya tu. Masa tu Mak Tok buat video lagi sekali. Maksud nak tanamkan dia lagi, nak bagi dia lagi lebih panjang. Ni atas bahagian ni Mak Tok dah bubuh sekam bakar yang campur dengan tanah kompos. Yang macam Mak Tok kata tadilah. Nampak? Kan Mak Tok nak ukur. Macam mana? Boleh kawan-kawan. Mak Tok nak tambah lagi hari ni. Tanah kompos yang Mak Tok campur dengan sekam bakar tadi. Lagi. Kawan-kawan letak jangan akar tu dia macam tertampan pada tanah tu. Biar dia tinggi sikit baru bawah tanah. Tinggi sikit baru bawah tanah. Maksudnya tak mau dia kena tanah macam tu kawan-kawan. Bagi dia jarang sikit kita pegang, kita bawah tanah. Nanti dia akan padat tanah keliling. Supaya tak mau akar ni dia terbengkok macam tu. Dia nak pergi panjang macam tu. Patut kalau bila dah besar semua, bila Mak Tok nak bagi nampak hak ni ke atas, Mak Tok akan potong hak tak cantik ni. Lepas tu bagi kering baru Mak Tok tanam balik. Tapi sebab hak ni Mak Tok nak membesarkan lagi, tak apa, tak payah buat lagi. Itu baru boleh lepas kawan-kawan. Baru tambah tanah. Tak apa kawan-kawan, dengan harapan nanti dia akan panjang sini sampai sini kawan-kawan. Lepas tu barulah kita boleh tunjuk dia punya ke atas. Ni dalam proses membesarkan dia lagi kawan-kawan.
Ni pun Mak Tok akan buat macam tu juga kawan-kawan. Tengok dia kembung. Tengok macam mana. Bukan apa kawan-kawan. Mak Tok teringin juga tengok orang cantik, tinggi-tinggi. Jadi Mak Tok pun buatlah cara Mak Tok. Mak Tok yakin ada kawan-kawan Mak Tok yang lagi pandai buat macam ni. Mak Tok buat cara Mak Tok. Besar ke? Lambat tukar macam ni lah kawan-kawan. Dia dah besar. Dia dah padat. Nah, dah patah. Dah patah sayang kawan-kawan. Waktu nak potong lah kawan-kawan. Dia padat sangat. Lama tak buka. Hati supaya tak kena kulit ubi. Itu dia. Ubi dia padat kawan-kawan. Dia. Lambat buka kawan-kawan, tengok dia dah bulat kat bawah tu. Tu dia kawan-kawan. Besar dia dah jadi macam ni Dia dah bengkok, jadi bengkok-bengkok dah Mak Tok nak buat macam tadi juga kawan-kawan. Mak Tok tak potong apa-apa lagi. Tinggi. Macam tu. Macam tadi juga kawan-kawan ya. Macam tu kawan-kawan. Tanah yang lebih ni kawan-kawan, tanah yang tadi yang dah terpakai tu, tanah terpakai tadi. Tanah ni yang terpakai ni, Mak Tok akan jemur selama seminggu di tengah panas. Lepas tu, lepas dah seminggu tu, Mak Tok akan campur kembali dengan sekam bakar kasar. Dengan sukatan macam biasalah kawan-kawan. Satu hak ni, kita tak payahlah buat tanah kompos. Kita bubuh yang ini, yang kita jemur selama seminggu tu kawan-kawan. Contoh satu timba ni, satu toncat ni, tanah yang terpakai tadi, kita tambah dengan 2 tong macam ni juga, sekam bakar kasar. Lepas tu kita gaul dengan dolomit. Kita tengoklah kalau kita guna tong ni, kita gunalah satu suku daripada tong ni, dolomit. Kita gaul. Gaul bagi rata, lepas tu biar seminggu. Lepas tu boleh guna macam biasa balik kawan-kawan. Lepas kita gaul bagi rata tu, kita siram air. Siram air bagi dia lembab. Lepas tu kita simpan selama seminggu.
Lepas tu boleh guna seperti biasa balik. Itulah cara Mak Tok guna kawan-kawan. Cara yang tak payah membeli M4 apa yang kuning-kuning tu untuk bubuh ni. Ataupun orang kata jenis lagi tu gula merah tu. Gula merah untuk pertanian kawan-kawan yang ada dijual tu. Kata gula merah atau gula tebu untuk pertanian. Yang untuk menetralkan balik tanah tu kawan-kawan. Mak Tok buat cara ni je lah. Cara biasa. Tak jimat lah sikit kawan-kawan. Sebab tanah tu banyak. Bukan sikit. Itulah cara Mak Tok kawan-kawan. Kalau nak ikut cara Mak Tok, ikutlah kawan-kawan. Tapi kalau tak berjaya, jangan putus asa kawan-kawan. Terus cuba dan mencuba. InsyaAllah boleh berjaya punya. Assalamualaikum.